Ini batiul qiraah, maksudnya dia gagap, dia tak boleh nak sebut. Memang tabi'i dia macam tu. Sekiranya tertinggal ini berlaku kerana keuzuran, makmum jenis lambat membaca kerana memang kelemahannya. Ini batiul qiraah, maksudnya dia gagap, dia tak boleh nak sebut. Memang tabi'i dia macam tu, memang bukan kerana was-was. Lalu imam rokok sebelum makmum habis membaca Fatihah. Ini banyak berlaku lah ni. Kalau makmum itu terus menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam telah iktidal dan sujud sebelum dia menghabiskan Fatihahnya, maka maksudnya kalau dia imam rokok, kalau dia terus juga baca, nanti dia habis tu imam dah pergi sujud. Maksudnya dia dah tinggal 2 rukun, rokok dengan i'tidal. Baik, pendapat as-sahih ni yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, makmum itu tidak perlu mengikut imam. Sebaliknya dia wajib menghabiskan Fatihahnya dan dia mengikut imam, ikut rentak solatnya. Dia tak perlu cepatkan solat dia, ikut rentak solat dia sendiri, selagi mana imam tidak mendahuluinya lebih daripada 3 rukun yang panjang. Itu cerita. Rukun panjang ni rokok, sujud, i'tidal dengan duduk antara sujud tak masuk, sebab tu rukun pendek. Berdalilkan solat Nabi SAW di Usfan, 3 rukun perbuatan ini tidak termasuk rukun pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Makmum ini boleh mengikut imam apabila telah habis membaca Fatihah sebelum atau ketika imam selesai sujud kedua. Maksudnya bordernya sujud kedua tu lah, iaitu ketika imam bangun daripadanya untuk berdiri mengikut baki rakaat yang ada. Kalau imam dah mula berdiri tu dah sampai, dia tak pergi lagi, solat dia batal lah. Itu dalam mazhab kita macam itulah pendapatnya. Tapi itulah Ustaz kata tadi, mustahil berlaku. Dia paling kokak pun imam sami Allah tu habis dah, kan? Kalau praktikalnya lah macam tu, kan? Tapi kalau lah berlaku dia laju sangat, kan? Dia pergi sujud kedua, kita tak habis Fatihah lagi, kita baca lagi. Dia duduk antara sujud, tak habis lagi. Dia sujud, kita tak habis lagi. Kalau dia bangun tu, kita tak habis lagi, nanti solat kita boleh batal. Maka waktu dia sujud tu, kita tinggalkan Fatihah, pergi sujud ke dia. Tak payah rokok, tak payah i'tidal, tak payah sujud pertama, pergi je sujud ke dia. Maksudnya kita pergi ikut dia. Jadi solat kita kekal lagi berjemaah dan sah lah. Nanti rakaat tu jangan kira. Kalau dah berlaku setiap rakaat, baik-baik tak payah, kena tambah 4, kan? Baik-baik buat jemaah lain, kan?